Nak? Ha? Tapi kena makan sekarang lah kalau tak puasa. Roti John selalu dekat bazar. Ini nak panggil orang pun susah. Kita tunggu. Jangan boleh tunggu ya. Tolong cut off sampai belakang, Pip. Berapa je tinggal? Nak apa? Saya tak boleh Beli burger? Burger ada. Sangat. Roti habis dah? Allah. Kau dah potong yang nama akak ni? Bang, habis. Oh, padahal dia singgah, dia tak tanya pun lagi. Crispy. Ayam. Yang ayam kampung ke apa? Bukan? Tak ada. Aduh, susah saya buat kerja. Tolong, jangan kenal. Senang saya buat kerja. Saya panggil nombor ya. Nombor dia. Ada. Makcik-makcik ni datang melawat kawasan. Aku ingatkan dia boleh scroll TikTok tengok live. Daging tu. Banyak duit RM1 kau. Kau pergi jual kat mana? RM1 kau. Dia punya RM1 lagi banyak daripada RM1 saya. Dah ke? Rik. Jangan macam tu je pergi. Tak. Saya tak pernah bagi free kak. RM1 kak. Okey, ya baik. Okey, betul. Okey eh? RM1. Ha? Wah, punya lama saya duduk kat situ. Ni adik ni daging kat kan? Ada Daging. oh dulu. Tak, daging gak tak ada. Balik ya, okey lah. Tenaga muda. Tak apa. Ada okey, terima kasih. Daging kat. Bagi makcik ni dulu. Wah, bagusnya budi bahasa kau. Nah. Okey, terima kasih Okey. Amin. Baik. Sekejap ya, yang lain tunggu dah Kita buat keluar lah ikan haruan tu. Kita buat roti jual ikan haruan.